Dia buat nak join tu Kak Ju selalu beli produk, lepas tu staff dia selalu apa kan, sebab Kak Ju sebelum ni banyak juga join tapi Kak Ju terkilan sebab bila dia orang call Kak Ju kan, dia cakap Puan ada produk lagi ke, nak beli ni ke? Kita jadi macam tak ada orang guide. Kak Ju stick kat sini sebab ada orang guide Kak Ju. Kak Ju tak ada plan nak keluar grup pun sebab kat sini platform yang Kak Ju dapat ada orang ambil tahu. Sebulan sekali pun Dr. Ju kadang call kan, tanya kan. Kalau Kak Ju ada masalah pun kalau tanya tu cepat je respon kan. Kalau lambat pun tahu dia orang sibuk kerja sepi, tapi dia orang tetap respon macam tu. Kalau Kak Ju tahu kadang banyak membantu lah Kak Ju untuk perbaiki diri sendiri macam tu. Kalau dari Sebab segi nampak community macam kawan-kawan. Dengan Dr. Ju ni, Kak Ju rasa dia protokol dia bukan apa. Dia strict, tapi pada Kak Ju strict dia tu memang membantulah. Ada benda yang sama, ada benda yang Kak Ju rasa tak nak dah follow sebab Kak Ju dah follow. Kadang dia longgar macam dia. Pada Kak Ju lah, pemakanan pada dia longgar sangat lah. Mungkin pada Kak Ju, mungkin Kak Ju ni jenis susah gula nak turun. Kak Ju punya lagi ketat. Tapi ketat macam mana pun kita boleh makan sedap. Memang enjoy. Sebab pada Kak Ju, Kak Ju boleh masak macam biasa juga kalau Kak Ju tak nak tukar resipi. Cuma bahan aje lah macam perasa. Kak Ju tukar lah perasa kan. Cuma kita boleh makan makanan yang kita biasa makan, yang kita suka makan. Cuma benda-benda yang tak boleh makan tu kita tukar dengan benda yang boleh makan. Macam tu je. Lagi senang lah pada Kak Ju. Tak ada apa pun yang menyulitkan lah pada Kak Ju. Sebelum tu memang belas-belas lah. Saya join DCG pada awal. Lambat lah nak turun je sufi macam ni. Selalunya tak adalah belas juga, bawah 10 lah. Tapi jarang nak dapat 6 tu. Tapi macam rasa macam happy lah dapat 6 tu. Walaupun masih tinggi lagi pada Kak Ju. Ada perubahan lah. Macam semalam hari Rabu, hari Selasa tu Kak Ju cek pukul 3 petang tu 6 point something. Lepas tu lepas buka tu, lepas 2 jam buka tu Kak Ju cek lagi 8.1 kalau tak silap. Lepas tu tak puas hati lagi. Semalam Kak Ju cek lagi pukul 10 pula. Pukul 10 tu 8 point something. Lepas tu lepas buka, 2 jam lepas buka tu yang 6.1 tu. Rasanya bulan puasa ni kot. Sebab sebelum ni Kak Ju tak cek, takut kadang peras juga. Asyik tinggi je aku ni. Tapi tak miss lah bacakan kawan punya tips kan. Kak Ju ikutlah juga macam tu. Kak Ju masalahnya Kak Ju kalau gula ni Kak Ju boleh tak ambil pun. Kalau Kak Ju ambil pun sekali takut latur lah. Kak Ju dah berhenti gula putih lama dah 4-5 tahun macam tu. Cuma yang Kak Ju tak tahan, Kak Ju ni craving jenis makanan macam keripik-keripik. Ya Allah susahnya Cik Sophie ni nak berhenti tu. Tapi sekarang ni Kak Ju cubalah berhenti macam kita dah craving lama. Cik Sophie kadang-kadang Kak Ju ambil lah 2-3 keping macam tu je lah. Tapi pada Kak Ju kan Cik Sophie, Kak Ju cakap kalau staff saya Dr. Ju call kan, cakap Kak Ju ni lambat turun sebab pada Kak Ju salah tu bukan daripada DCG tapi salah di Kak Ju sendiri. Macam Kak Ju tak boleh nak berhenti lagi craving dengan keripik tu. Pada Kak Ju itu salah satu punca sebab tu lambat turun. Bukan tak turun tapi lambat lah. Kalau orang lain dah turun bulan lepas Kak Ju baru nak turun macam tu. Kak Ju tak pernah salahkan sebab benda tu semua betul sebab Kak Ju dah amalkan benda tu betul, cuma sangkut dekat situ je. Kak Ju cakap ni orang, Kak Ju tak salahkan grup ni sebab salah tu Kak Ju sendiri. Kak Ju tahu apa salah Kak Ju. Macam tu. Solat tu untuk sujud tu memang tak boleh. Jadi Kak Ju duduk atas kerusi. Kalau rukuk tak ada masalah. Kak Ju jalan buat brisk walk 2-3 km, 4 km pun okey, tak sakit kaki. Tapi Kak Ju nak belikan treadmill tu, Kak Ju buat dekat treadmill je. Saya pun happy Cik Sufi. Kalau sebelum ni kan saya sentiasa je dalam ketakutan. Tapi sejak ikut follow, memang lambat lah turun. Tapi turun dia tu orang cakap tak adalah naik. Memang Kak Ju ambil masa dah berapa tahun dia baru dapat 6 macam ni kan. Mula dia turun sikit-sikit lah, bawah 10 lah. Tak pernah ada sekali dapat 11 ke bawah. Lepas tu makin lama. Ini sekiranya bulan puasa ni Kak Ju happy sangat. Paling tinggi pun 8 lebih macam tu Cik Sufi. Kak Ju takkan tinggalkan grup ni sebab apa, bila Kak Ju lepas nanti Kak Ju akan buat benda-benda lama sebab tak ada orang yang tegur dekat dalam tu walaupun Kak Ju. Jadi Kak Ju rasa selagi tak, kalau reverse pun Kak Ju maintain je kat grup ni lah, tak apalah Kak Ju. Betul. Kalaupun kadang kalau tersasar tu Kak Ju balik-balik macam tu kan. Kita sedar macam tu kan. Kak Ju cuma nak cakap lah terima kasih sebab ada wujudkan grup ni. Lepas tu terima kasih pada Dr. semua yang terlibat dalam ni. Kak Ju
happy sangat dengan semua kan. Orang cakap dah bimbing Kak Ju sampai jadi tahap ni. Dan Kak Ju harap benda ni berlanjutan sampai bila-bila. Kak Ju happy sangat nak join sampai bila-bila. Terima kasih sangat InsyaAllah. semua. Semua pada InsyaAllah. Cik Sufi, pada semua staff Dr. Ju, terima kasih sangat. Sentiasa ambil tahu kita orang. Saya sepatutnya terima kasih sangat dengan Cik Sufi sebab bagi peluang dia dekat saya. Terima kasih sangat Cik Sufi. Sama-sama Tak Puan. boleh nak balas dah. Cuma cakap terima kasih je dekat Cik Sufi. Terima kasih dekat Dr. Ju. Terima kasih dengan staff-staff juga.